walaupun pesalah tu sebenarnya tak bersalah, kau still paksa dia nak bayar. Agak-agak lah orang nak buat cerita kan. Takkanlah 8 beg dadah tu senang-senang kau nak serah kat polis. Assalamualaikum, selamat datang ke Amrish TV. Okey, kali ni kita nak bercerita ataupun aku nak bahaskan tentang kes-kes orang-orang yang dibuang kerja ataupun disaman ataupun ditangkap disebabkan buat benda betul ataupun buat benda baik. So, jom, aku tak nak banyak cakap, jom kita roll it. Pengawal keselamatan pantai dibuang kerja kerana selamatkan pelancong daripada lemas. Ada seorang ni bernama Thomas Lopez yang bertugas sebagai pengawal keselamatan pantai. Dia dibuang kerja sebab cuba selamatkan pelancong daripada lemas. Dan kejadian ni berlaku dekat Hallandale, Florida. Okey, cerita dia macam ni. Thomas Lopez ni, dia waktu tu tengah pantau pantai ni, tengah perhatikan pantai ni, and dia ternampak ada seorang pelancong hampir lemas. Walaupun dekat luar daripada kawasan penjagaan dia. Dan sebagai pengawal keselamatan, takkan kita nak tengok je. So dia tak fikir panjang, dia terus pergi selamatkan pelancong yang hampir lemas tu. Dan dia punya member-member pun terus segera tolong Thomas Lopez ni lah. Nah, dipendekkan cerita, pelancong tu pun berjaya diselamatkan oleh Thomas Lopez and kawan-kawan dia lah. Lepas daripada tu, Thomas ni laporkanlah dekat pihak pengurusan kan. Lepas dia bagi tahu semua benda dekat pihak pengurusan, tak semena-mena dia kena pecat. Sebab diorang kata diorang dah letak papan tanda siap-siap, jangan melebihi had yang dibenarkan. Sebab kalau korang berenang melebihi had ni, itu atas responsible korang sendiri, syarikat takkan tanggungjawab. Dan Thomas ni dipecat sebab melanggar dia punya rules, melanggar dia punya undang-undang. Takkanlah kau sebagai pengawal keselamatan pantai nak tengok orang tu mati depan mata. Mestilah pergi selamatkan kan. Apa punya rules company ni buat? Dan kawan-kawan Thomas pun tak puas hati lah dengan syarikat ni kan, dengan syarikat ni punya polisi. Diorang cakap takkanlah dia nak biarkan pelancong tu mati lemas depan mata, slowly dying depan mata. What we're basically supposed to do is just watch them die, technically. Agak-agak lah mana korang punya peri kemanusiaan kan. Dan Thomas tetap dipecat, tapi kawan-kawan dia turut berhenti kerja untuk support Thomas. Sebab diorang kata diorang dah malas dah dengan company ni merepek punya polisi. So diorang kerja tu sebab diorang suka menjaga keamanan, menjaga keselamatan pantai. Tapi bila dah jadi macam ni, kau nak jaga nyawa macam mana kan? Terikat dengan polisi, bagi polisi pun merepek-repek. So semua orang decide untuk berhenti time tu juga. Dipenjara kerana beri makan kepada gelandangan. Ada seorang ni lelaki yang bernama Arnold Abbott yang berumur 90 tahun. Dia ni suka buat aktiviti kemasyarakatan macam bagi makan dekat golongan gelandangan ni. Waktu dia tengah mengedarkan makanan dekat gelandangan sekitar Fort Lauderdale, ada pihak polis menahan dan menangkap dia dan cakap kamu boleh dikenakan denda dengan jumlah bayaran dan dipenjarakan ni dan segera beredar daripada sini. We are asking you to please, under City Ordinance 47-18.31, to cease and desist from serving food. Do you understand? Okey, cerita dia macam ni. Kawasan tu baru dikuatkuasakan undang-undang lah untuk orang awam ni diharamkan bagi makan dekat golongan gelandangan ni dalam jarak 152 km daripada kawasan rumah. Dan kawasan Arnold Abbott bagi makan ni, dia dekat area-area pantai lah, tapi still lagi ada dekat kawasan perumahan. So dia ni mendirikan kemah dan buat aktiviti bagi makan dekat golongan gelandangan ni macam biasalah kan. Tapi adalah pihak-pihak ataupun orang-orang yang tak puas hati dengan dia ni. So dia buatlah laporan polis mengatakan ada orang bagi makan sekali-sekali yang melanggar undang-undang yang baru dikuatkuasakan tu. So polis datang dan tahan Arnold Abbott ni. So Arnold ni pun cakap benda betul tau. Itu adalah kawasan pantai, kawasan awam. So apa yang salahnya buat aktiviti-aktiviti macam tu melibatkan orang awam? So nak buat macam mana, dah undang-undang cakap macam tu. Korang buatlah macam mana, korang buat baik macam mana pun, selagi kau melanggar undang-undang, tempat kau dekat jail lah. Itulah dia, undang-undang ni tak semestinya baik. Punyalah baik hati orang tu nak bagi makan untuk orang yang tak ada kerja, yang tak ada rumah, nak tunggu kerajaan bagi bantuan. Memang tak lah. Dipenjara kerana menemui dadah dalam rumah sewa sendiri.
Okey, ada seorang pemilik rumah sewa ni yang bernama Michael Keeley dengan isteri dia. So dia ni baru dapat tahu yang penyewa rumah sewa dia orang ni adalah penagih dadah. So dia halau lah penagih dadah tu kan. Cerita dia macam ni, dia kemas-kemas rumah dia, rumah sewa tu sebelum nak iklankan dekat orang lain supaya ada orang lain datang nak sewa rumah dia lah kan. So time dia bersihkan rumah ni, so waktu tu dia nampak dinding ni macam lain macam tau. Sebab macam baru disimen. So dia buka simen tu and then dia jumpa dadah, banyak gila dadah jenis meth. Bahasa Melayu dia macam dadah syabu. Aku tak sure boleh sebut ke tak. And then apa yang korang dengar tu, itulah dia. Dan waktu tu dijumpa 8 beg dadah jenis yang aku cakap tadi tu dekat dinding yang disimen tu. So lepas daripada tu dia teruslah call polis kan, cakap dekat rumah sewa dia ni dia jumpa dadah jenis ni dan tolonglah datang untuk buat pemeriksaan. Tapi bila polis datang, Michael ni pula yang kena tangkap sebab polis kata dia ni buat cerita ni padahal dadah tu dia punya. Ada saja mereka cerita penyewa lama dia punya dadah kan, padahal tu dia punya. Polis cakap macam tu tanpa soal siasat, tanpa apa, dia buat andaian dia sendiri, cakap dia ni dia punya ni, dia buat cerita ni. Alah hai. Tapi waktu tu memang kes Michael ni dah viral dah. Kononnya dia dituduh memiliki dadah tu walaupun dia kata itu penyewa lama dia punya. Dan nasib baiklah orang ramai tahu Michael ni macam mana, jiran-jiran dia tahu Michael ni macam mana. So dengan kuasa viral dekat social media ni, polis pun tarik balik hukuman dekat Michael dan isteri dia ni. Walaupun polis dah tarik balik hukuman, Michael ni still dipaksa bayar denda dan meringkuk dekat dalam penjara selama 2 hari. Walaupun dah tarik balik, dia still paksa Michael ni untuk bayar denda. Kau tengok sekarang ni kerajaan macam mana. Nak duit je. Walaupun pesalah tu sebenarnya tak bersalah, kau still paksa dia nak bayar. Agak-agak lah orang nak buat cerita kan. Takkanlah 8 beg dadah tu senang-senang kau nak serahkan kat polis. Aku rasa macam kalau ada penjenayah pun tak sebodoh tu nak buat kerja macam tu. Betul tak? Disaman kerana menyelamatkan mangsa serangan strok. Beatrice Wiseman adalah seorang wanita tua yang telah dihantarkan ke Maryland General Hospital akibat serangan jantung yang teruk dan akibat serangan stroke yang teruk. Okey, untuk logic thinking lah kan. Kalau hospital dah terima patient yang memang dah critical dan emergency punya situation ni, mestilah dia orang akan buat sedaya upaya untuk selamatkan patient tu kan. Tapi malangnya suami kepada wanita tua ni dah menandatangan satu surat yang mengatakan kalau wanita tua ni dah mengalami kegagalan jantung, dah mengalami stroke yang teruk dan mengalami komplikasi, jangan selamatkan wanita ni dan dibiarkan mati. Nak dipendekkan cerita, hospital ni berjaya selamatkan wanita tua tu, tapi hospital tak tahu yang suaminya ni dah tanda tangan surat perjanjian tu dan anak wanita tua ni pun menyaman hospital sebanyak $250,000 termasuk $180,000 setiap tahun bersamaan kos rawatan untuk orang tua ni selagi wanita tua ni ataupun selagi mak dia ni hidup. Untuk isu ni aku tak tahu nak cakap macam mana. Entahlah, aku tak dapat fikir. Disaman kerana menjalankan ujian HIV tanpa kebenaran. Ada seorang pesakit wanita ni datang ke hospital dan dia jangkakan dia ni macam kekurangan vitamin B12. Dan waktu tu doktor yang ditugaskan adalah Dr. Pavel, dan Dr. Pavel ni buat something, buat ujian sikit kan. Dan dia jumpa something yang mencurigakan dekat perempuan ni, dekat wanita ni. So Dr. Pavel ni bagi tahulah wanita tu yang wanita ni mungkin ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda pesakit HIV. Dan wanita tu pun macam tolak lah. Tak nak lah, tak mungkin lah aku ada HIV kan. Dia cakap macam tu lah. Dan doktor tu pun okey, kita tak buat, kita just check apa yang puan nak je kan. So Dr. Pavel ni macam nak tahulah kan sakit sebenar perempuan tu apa. So dia ambil sikit spesimen darahnya untuk buat ujian HIV tanpa kebenaran perempuan ni lah kan. So esok dia perempuan ni datang lagi nak tengok status dia macam mana. Kan aku cakap tadi, doktor ni buat ujian HIV tanpa kebenaran perempuan ni dan perempuan ni pun memang tolak daripada buat ujian tu. Dan lepas dia datang balik nak tengok pemeriksaan lanjut, nak tengok status dia macam mana kan, yang apa yang dia bagi tahu doktor ni semalam. Dan doktor ni pun bagi tahu dia ni adalah positif HIV. So lepas daripada tu perempuan ni saman doktor dia ni dan kes ni sampai ke court. Nak dipendekkan cerita, peguam kepada wanita ni menyaman Dr. Pavel atas alasan buat ujian HIV tanpa kebenaran. Satu lagi, memberitahu keputusan HIV kepada perempuan ni membuatkan perempuan ni depressed sepanjang masa
sampaikan dia tak makan. Memang jadi teruk gila sebab dia tak boleh nak terima kenyataan yang dia ni adalah pesakit HIV. So doktor tu disaman atas nak membantu wanita tu sebenarnya. Tapi wanita ni aku tak tahu dah nak cerita pasal kes ni, nak bercakap pasal kes ni macam mana sebenarnya kan. Tapi perbuatan doktor tu adalah betul sebenarnya kan. Kita takkanlah kita nak orang yang ada pesakit, yang penyakit HIV ni berkeliaran kat luar sana. Tapi itulah nak buat macam mana kan. Dan law is law, undang-undang is undang-undang. So ya, aku tak nak panjang-panjang, aku tak nak cakap panjang-panjang, nanti aku pula yang kena cari kan. So korang faham lah kejadian ni atas kerajaan atau rules atas undang-undang, sebab main kes sama-sama kan. So itulah dia kes-kes orang-orang yang ditangkap, disaman, dibuang kerja disebabkan dia orang buat benda betul, nak selamatkan orang, nak bagi tahu benda betul. Tapi law is law, undang-undang is undang-undang. Kalau kau langgar undang-undang tu, kau kena tangkap, kau kena saman. So aku rasa korang dah boleh tahu kot pengajaran dekat cerita aku ni macam mana. So ya, apa pendapat korang untuk isu yang aku bahaskan hari ni? Best ke tak? Membantu ke tak? Ada pengajaran ke tak? So korang boleh komen kat bawah. Macam biasalah, pada siapa yang baru datang, aku harap korang boleh consider tekan subscribe, tekan like dan turn on the notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang aku post. And yeah, as always, I love you guys. See you on the next video. Bye.